Guys, berbaki 2 hari saja lagi sebelum pre-order untuk baju Liverpool dan Real Madrid X Luffy ini ditutup. Kepada korang yang belum order, korang boleh tekan link di ruangan pin komen dekat bawah. Sebab pembelian harga combo masih dibuka selai 49, tetapi pembelian 2 helai hanya berharga 90 sahaja guys. Jimat RM8. Order akan ditutup pada Ahad ini. Lagi 2 hari saja lagi, 9 Mac 2025, order akan ditutup. Segera place order korang lepas tengok video ni, okay? What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Kuvertu and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. So this is a chapter review 1142. Di cover page chapter ini kita dapat melihat Yamato telah meluncur masuk dan menyerang Hushu dengan serangan tanda bagua. Dan bila manga macam ni keluar, baru kita faham apa yang terjadi dekat sini. So ternyata dengan menyerang Hushu di sini, Yamato bukan sahaja dapat menyelamatkan Page One dan Alti, bahkan dia semakin hampir untuk menyelesaikan kes kehilangan atau mungkin penculikan yang berlaku di Wano. Dan dia dapat menyelesaikan misinya, iaitu untuk bertawaf mengelilingi Wano sambil memulangkan sebuah pedang ke kuil Enma bagi pihak Yasui. Sebagaimana yang kita tahu, sepanjang pengembaraan Yamato ini, banyak berita didengari berkenaan kehilangan orang, sampai Inuarashi, iaitu daimyo baru untuk Kuri, juga merasakan hal ini agak meresahkan. Dan masa Yamato tidur, pedang yang diamanahkan itu dicuri, dan itu pasal dia pergi kejar dan end up berlawan dengan Holdem dan berakhir di markas Hushu, kalau kau masih ingat lagi. So tindakan Yamato meraih Hake Hushu di sini bukan sekadar bertujuan untuk menyelamatkan Page One dan Alti, bahkan untuk menyelamatkan gadis-gadis termasuklah Uncle Minatomo yang diculik sebelum ini, dan untuk mendapatkan semula pedang yang dicuri tersebut. Dan kalau korang tengok balik sekarang ni, dah macam-macam kuih moden dah ada. Tapi mak-mak ni, diorang suka kuih lama-lama, kuih zaman diorang membesar dulu. Korang tak payah pening. Nakama kita ni ada jual barang baik guys. Maruku ni kalau makan memang terimbau-rimbau lah. Auto rindu atuk nenek. Jom guys, support nakama kita ni. Bukan Maruku je dia ada. Ada Maruku ni juga. Ada kuih kapit klasik. Semua yang klasik-klasik lah. Yelah, benda-benda klasik ni payah nak jumpa dah sekarang ni. Dan nak buat dia boleh tahan mencabar juga. Jadi korang tak usah pening. Support nakama kita ni. Select order dengan dorang. Dan dorang pun ada kuih semut juga. Meleleh. So klik link di ruangan komen yang aku dah pin dekat bawah. Okay? Setiap teori dan analisa membuat kita terpesona. Kimis Kuvertu, sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Nami hingga Sanji, setiap kisah penuh inspirasi. Membuka tirai chapter 1142, Walrus School dikejutkan dengan pencerobohan seekor ular gergasi yang dikenali sebagai Jormungandr. Salah seorang cikgu di sekolah itu telah berdiri di antara ular gergasi itu dengan budak-budak di situ sambil menyuruh mereka untuk masuk semula ke dalam sekolah. Sementara di bilik guru, kita diperkenalkan dengan 2 orang cikgu lagi. Seorang bernama Braid yang merupakan cikgu matematik, Cikgu Kiba yang merupakan pengetua sekolah Walrus ini, Cikgu Angie yang merupakan cikgu bahasa dan juga librarian. Aku tak tahu apa kena dengan Cikgu Braid kat sini. Mungkin dia admire Kaido kot, kalau dilihat dari segi tanduk dan cara pemakaian dia. Sementara Cikgu Kiba pula, sama ada dia pemakan Devil Fruit Walrus Nomi ataupun dia berbangsa hybrid Giant dan Minx. Tapi menarik untuk Cikgu Kiba di sini yang nampak seolah-olah sama dengan salah seorang anggota Whitebeard Pirate yang bernama Airwan. Cikgu Braid masuk ke dalam bilik guru itu dengan tergesa-gesa dan memberitahu kepada Cikgu Kiba, kita ada kecemasan. Memang betul-betul ada satu ular gergasi dekat luar ni. Lepas tu Cikgu Angie cakap, ular tu datang dari Underworld ke? Apa yang dia buat dekat Sunworld ni? Cikgu Braid cakap, aku harap kita dapat keluarkan semua orang. Cikgu Kiba cakap, jom kita panggil semua chief turun nak. Kemudian di panel ini kita dapat melihat Jormungandr itu tadi telah dengan mudah mengalahkan salah seorang cikgu yang cuba menghalang laluannya tadi, dan sekarang akan melahap seorang kanak-kanak di situ. Melihatkan keadaan itu, Cikgu Kiba telah bergerak dan berlari dengan laju ke arah ular tersebut sambil mengarahkan budak yang ada berhampiran untuk ke tepi. Dengan penukul besi besar yang seakan-akan gigi, Kiba menghayunkannya dari bawah dan tepat mengenai dagu ular tersebut dengan sebuah uppercut yang cukup dahsyat, menyebabkan ular itu terdongak ke atas. Dan dalam masa yang sama, dari atas dahan, Saul berlari dengan laju, kemudian meloncat ke bawah dan menumbuk kepala ular tersebut dengan kepalan penumbuk bersama
salut haki dan terus membuatkan ular tersebut tewas buat masa ini. Kiba berterima kasih kepada Saul yang turut membantunya sambil dia sedikit merungut sakit pinggang. Saul dengan sebelah kakinya berkaki palsu berkata, dari mana datangnya ular ini? Kanak-kanak gergasi yang berada di situ melihatkan aksi cikgu-cikgu mereka itu sebentar tadi dengan penuh takjub. Mereka tidak menyangka yang cikgu-cikgu mereka sekuat itu kerana memang pernah mereka mendengar yang Saul adalah bekas Marine, namun mereka tidak menyangka yang Cikgu Kiba adalah warrior juga. Kemudian di info box ini kita mengetahui bahawa Cikgu Kiba adalah bekas giant warrior pirate. Kemudian dari dalam janggut Saul, Chopper dan Robin muncul dan memberi komen tentang ular tersebut. Saul meminta maaf kepada kanak-kanak di situ, namun kanak-kanak di situ bersorak kepada Saul kerana telah menyelamatkan mereka. Kemudian seseorang telah menjerit, "Mr. Wolf!" dan Chopper segera menjawab, "Apa pula kali ini?" Kemudian kita dibawa ke bahagian dalam sekolah dan mendapati Cikgu Wolf sedang terbaring di atas lantai dan sedang berlumuran dengan darah. Cikgu Wolf adalah Cikgu PJ. Cikgu Wolf mengatakan yang dia tidak apa-apa, namun kanak-kanak di sini, Yilva dan yang lain-lain baru sahaja pergi tanpa bercakap apa-apa pun. Saul bertanya kepada Wolf, ke mana budak-budak itu pergi? Namun Wolf tidak tahu. Kemudian tiba-tiba ada seorang kanak-kanak gergasi di situ bertanyakan Robin yang sedang berada di dalam janggut Saul, "Awak ni kawan Luffy ke?" Robin menjawab, "Ya, saya." Dan terus budak itu menjauh dari Robin dengan muka lukisan simple. Robin menjadi pelik dan bertanya, "Luffy ada buat apa-apa ke dekat awak?" Kemudian di panel ini, kita dapat melihat Saul berlari untuk mengejar budak-budak di situ. Namun Wolf memberi amaran kepada Saul supaya tidak menyentuh budak-budak di situ. Dan amaran Cikgu Wolf membuatkan Saul menjadi pelik. Kemudian Saul telah keluar dari situ dan bertanyakan kepada kanak-kanak gergasi. Dan mereka menunjukkan arah di mana kanak-kanak yang lain telah pergi. Dan nampaknya mereka sedang sleepwalking. Dan di panel ini kita dapat melihat yang kanak-kanak di situ baru sahaja meninggalkan Walrus School dan sedang mengikuti anak panah Gungko. Saul berkata, mereka tak boleh disedarkan. Dan Cikgu Kiba menjerit, "Woi, balik woi! Korang nak ke mana tu? Cepat, tiup semboyan. Seluruh negara kena alert pasal ni." Pada aku kelakar pula lah Cikgu Kiba ni. Awal-awal lagi masa Cikgu Break tadi masuk, "Cikgu, ada ular besar dekat sana. Panggil chief-chief semua turun terus lah." Dan kali ni pun dia suruh yang sama juga. Cuma kali ni dia tepat. Sebab Saul macam tak boleh terima. Sebab nak halang budak-budak ke pantai je, nak kena sampai bagi tahu seluruh Elbaf. Tapi bila Kiba suruh Saul tengok dekat dalam hutan, dengan serta-merta Cikgu Braid telah meniup semboyan. Kerana dari dalam hutan tersebut kita dapat melihat bukan sekadar Jombong Gander sahaja yang muncul. Dan di sini kita dapat melihat dua sosok raksasa gergasi. Dan Kiba berkata, tak ada siapa akan anggap tindakan kita melebih kalau tengok yang ini. Dan tiba-tiba nama Kiba dipanggil kerana seorang demi seorang kanak-kanak gergasi di situ telah pengsan dan mereka semua cemas dan tak tahu apa yang nak dibuat. Melihatkan hal itu, segera Chopper meminta Saul untuk turunkan dia supaya dia dapat melihat bagaimana nak rawat budak-budak ini. Kemudian scene beralih ke arah Underworld dan di sana kita dapat mendengar suara Loki yang berkata, "Korang fikir dengan meninggalkan satu belenggu di kaki aku cukup untuk menghauskan tenaga aku? Lemah korang ni. Kalau korang nak Elbaf selamat, buka belenggu ini sekarang. Kerana walaupun dalam keadaan aku yang sebegini, aku masih bertenaga." Dan kita dapat melihat ketinggian Loki yang bahkan membuatkan Hajrudin terlihat seperti manusia biasa. Dan yes, Loki adalah giant yang memiliki darah Ancient Giant dalam tubuhnya dan mungkin Hajrudin lebih kuat mengikut darah ibunya. Disebabkan itulah sungguh pun Hajrudin datang dari ayah yang sama tetapi dia tidak mewarisi darah Ancient Giant. Dan kita pernah melihat saiz Ancient Giant berbanding giant biasa di Marineford macam mana. Kemudian Luffy menjadi sangat-sangat terkejut dan Sanji juga kelihatan sedikit gerun melihatkan Loki. Kemudian Loki mengarahkan mereka untuk bersegera membuka belenggu di kakinya kerana jika tidak, dia akan melepaskan satu pukulan dan kebakaran akan berlaku serta-merta dan mengugut mereka bahawa Elbaf lemah dengan api. Kemudian tanpa melengah lagi, Loki segera menghayunkan Raknirnya sambil Hajrudin menjerit namanya. Kemudian Loki menghentakkan Raknirnya pada pokok treasure Adam dan dengan hentaman Loki tersebut, dengan serta-merta langit menjadi gelap, awan hitam mula berkumpul dan dengan tidak semena-mena, petir dengan dahsyatnya menyambar tempat Raknir dihentak. Hal ini membuatkan kampung yang merayakan kedatangan Mugiwara terbakar dan serta-merta mereka-mereka yang berada di sana perasan akan petir tersebut dan Lord Jorul diberitakan dengan hal terdapatnya kebakaran dan mereka juga turut mendengar bunyi semboyan yang dibunyikan oleh Cikgu Braid sebentar tadi. Jadi, Elbaf sekarang ini berada dalam 4 kemelut yang besar dengan tiba-tiba kemunculan monster gergasi di Walrus School. Kanak-kanak sedang dicolek, kebakaran besar yang berlaku dan usaha untuk mengekang Loki yang dibebaskan oleh sekumpulan bangang.
Kemudian babak beralih ke arah Walrus School kembali. Cikgu Angie mengatakan bahawa dia mengenali makhluk-makhluk tersebut dan hal itu membuatkan Cikgu Kibat sangat-sangat terkejut. Angie memflashback awal hari tadi. Dia mengarahkan kanak-kanak gergasi di situ untuk melakukan satu aktiviti, iaitu untuk melukis apa-apa sahaja perkara yang ditakuti oleh kanak-kanak gergasi di situ. Ada yang melukis Loki, ada yang melukis Nika, ada yang melukis Fenrir, hantu, Draugr, awan putih, Nidhogg, Jormungandr, dan yang takut dekat mak sendiri pun dia lukis muka mak dia. Tiba-tiba Yiva datang kepada Cikgu Angie. Cikgu, kalau disuruh lukis-lukis terus, nanti malam saya dapat nightmare. Namun Cikgu Angie beritahu bahawa lukisan yang kamu takutkan ini sebenarnya akan menonjolkan lagi personaliti kamu. Kemudian Angie sedikit menelan air liur dan berpeluh. Dan Angie menegaskan lagi bahawa semua bis yang tiba-tiba muncul ini adalah daripada apa yang budak-budak ini takutkan. Dan di sebuah double page yang cukup hebat ini, kita dapat melihat setiap lukisan yang ditakuti oleh kanak-kanak itu telah muncul, dan saiz setiap monster yang ada itu sangat-sangatlah besar, bahkan mengatasi saiz giant sendiri 5 hingga 10 kali ganda. Dan di sini kita dapat melihat monster beruang dengan topi kontraktor, seekor naga seperti naga number 13 di Punk Hazard, seekor burung gergasi, Loki dengan pedang di kiri dan hammer di kanannya, seekor Fenrir gergasi, Thundercloud gergasi, hantu, seekor sotong gergasi, Black Nika, Draugr, hantu bertopi tanduk macam Pechuan, dan ada juga kat sini mungkin mak budak tadi yang cakap dia takut dekat mak dia. Kemudian babak beralih ke arah anggota Holy Knight yang berada di dalam hutan. Kita dapat melihat ternyata menjadikan kanak-kanak di situ tertidur ternyata adalah angkara Saint Killingham, di mana Killingham perlu tidur untuk supaya budak-budak di situ tidur, dan setelah merasa cukup barulah dia berjaga dan dia berkata, okey, rasanya dah cukup kau ni. Kemudian Somers berkata, betul, cukup dah tu, terbaiklah Killingham. Dan Killingham bertanya kepada Somers, agak-agak kau dorang berjaya tak untuk dapatkan budak-budak tu balik? Dan Somers ketawa besar dan mengatakan cinta adalah dengan menyakitkan orang lain. Betul tak Gungko? Dan Somers bertanyakan Gungko, apa yang sangat-sangat menakutkan awak Gungko? Dan Gungko berkata, Nika. Dan chapter pun tamat. So guys, what do you think untuk chapter kali ini? Please leave your thought di ruangan komen dekat bawah. Dan jangan lupa untuk klik link di ruangan pin komen juga kalau korang nak sumbangkan dekat channel Kimis Coverto. Okay? So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimis Coverto, kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.